saya telah memutuskan bersama jemaah menteri tadi supaya semua agensi kerajaan dan GLC dan GLIC tidak akan menganjurkan perayaan rumah terbuka Aidilfitri. Ini berikan satu mesej supaya perbelanjaan lebih cermat dan sederhana. Ada yang bertanya, kalau keadaan terkawal harga dan barang keperluan seperti minyak dan gas itu masih boleh disediakan dan mencukupi, apa keperluan kita waspada dan berjimat? Saya kata ini langkah waras bagi kita supaya jangan kita nanti terjebak dengan keadaan yang lebih parah. Jadi sebaiknya kita ambil sikap yang lebih sederhana, lebih bertanggungjawab. Dan untuk itu juga menteri dan seluruh anggota pentadbiran dan jabatan-jabatan dihadkan ke lawatan ataupun kunjungan luar negara, melainkan yang memang dalam jadual yang wajib dihadiri.